520,000 untuk satu kelas. Percaya ke korang? Menteri Pendidikan kata di Parlimen, kos baik pulih satu kelas boleh cecah 280,000 hingga 520,000. Bila dengar angka ni, soalan pertama yang terlintas di kepala saya ialah, kenapa harga dia macam beli rumah? 280,000. Kita boleh beli rumah mampu milik kerajaan di sesetengah tempat. 520,000. Di banyak tempat, boleh beli sebuah rumah, keluarga boleh tinggal bertahun-tahun. Tapi sekarang, duit sebanyak itu hanya untuk baik pulih satu kelas. Bukan bina sekolah baru, bukan bina blok baru, satu kelas saja. Jadi saya nak tanya, apa yang buat dia mahal sangat? Lantai emas, dinding istimewa, ataupun meja yang boleh ajar sendiri? Rakyat faham harga naik, inflasi, tetapi rakyat juga ada akal. Bila kos satu kelas sudah sama macam harga sebuah rumah, ini bukan isu bahan binaan. Ini isu duit rakyat diuruskan. Sekolah dibina untuk anak-anak kita belajar, bukan untuk orang tertentu jadi kaya gila. Kalau mahal, terangkan. Kalau betul, buka kira-kira. 520,000 satu kelas, rakyat cuma mau tahu duit itu pergi ke mana. Jangan terburu-buru untuk melabel saya tim rakyat.